Assalamualaikum Nik Aziz. Waalaikumsalam. Okey, Nik Aziz datang daripada sekolah Arab juga deh. Jadi sebelum ni ketika belajar di sekolah, adakah Nik Aziz dapat memahami bahasa Arab dengan baik? Aziz tak boleh ikut mana pelajaran dia di sekolah. Sebab ngapa ya? Aziz tak boleh gimana ngapa. Kalau sekolah kalau Arab Mikro ni yo sendiri ya tunjuk kelakar ke. Okey. Jadi bila masuk intensif bahasa Arab, Arab Mikro ni, Nik Aziz rasa macam mana dalam diri tu? Rasa lebih bermotivasi ke ataupun sama je perasaan? Rasa lebih lah. Rasa ada perbezaan Ada perbezaan. Dan rasa bersemangat tak nak belajar bahasa Arab ni? Dulu tak ada, lah ni jadi kau ada. Makin ada, Makin ada. Okey. Bolehkah Nik Aziz cuba bagi tahu perbezaan di antara kaedah-kaedah yang digunakan selama mana program intensif ni berbanding kaedah yang sudah Nik Aziz belajar di sekolah? Beza. Kalau sekolah ni dia ajar suruh ngapa. Ajar suruh apa? Dia ajar suruh ngapa. Kalau Arab Mikro ni dia ajar cara tukar isu faham. Suruh faham. Dia tunjuk kelakar ke apa. Okey. Dari sudut kita kata selain daripada dhamir, apa dia lagi yang kaedah yang baru yang Nik Aziz dapat belajar daripada program? Kaedah baru. Kaedah baru. Ayat 10? Oh, ayat 10. Nampak tak kerangka ayat 10 tu macam mana? Nampak? Nampak Boleh hayati lah Boleh. kerangka ayat tu. Selama ni ada cerita ada ayat dalam bahasa Arab tu itu kerangka dia. Tak ada sikit apa. Tak ada sikit apa okey. Sekarang ni boleh kenal lah ayat tu macam mana Boleh. bentuk ayat tu. Okey. Lepas tu bila habis saja program sebulan program intensif ni, rasa ada peningkatan yang banyak ke pada diri Nik Aziz terhadap bahasa Arab ni? Ada rasa pendekatan ketara banyak. Antaranya apa dia? Ketaranya bahasa Rome ayat 10, wazih. Di sekolah ada belajar wazan? Wazih tak ajib dengar. Tak ajin dengar lagi. Okey, tapi belajar di Arab Mikro. Faham ke tak? Faham. Nampaklah wazan tu lagu mana sebenarnya? Nampak. Okey, terima kasih.